5 tanda korang punya eczema ni dah makin teruk. Save this video and let's watch until the end. Yang pertama, korang punya gatal dah jadi sangat teruk. Maybe before this korang hanya gatal-gatal pada waktu malam, tapi sekarang tak kisah malam, pagi, petang, malam, semua dia akan naik gatal-gatal, and gatal-gatal jadi sangat melampau. Yang kedua, kulit eczema mula jadi pecah dan berair. Might be before this hanya kulit kering dan juga gatal-gatal, tapi bila terlalu lama kita tak repair eczema daripada punca yang sebenar, kulit eczema mula keluarkan air macam nanah, and dia akan pecah yang membuatkan eczema senang untuk merebak. Yang ketiga, eczema korang dah mula merebak. Might be before this hanya naik dekat siku ataupun dekat lutut, tapi bila kita tak ambil action untuk repair dari dalam, eczema akan mula naik dekat leher, dekat muka, dan juga banyak lagi tempat yang orang tak expect akan naik, tapi dia still naik sebab eczema dah makin melarat. Yang keempat, korang punya tidur dah tak normal dah. Mesti korang perasan korang ni susah nak tidur pada waktu malam. Sometimes kita boleh terjaga berkali-kali disebabkan gatal-gatal yang sangat melampau. Yang kelima dan last sekali, eczema fighters mudah trigger kepada banyak benda. Might be dulu korang hanya gatal-gatal biasa, tapi sekarang korang tak boleh kena cuaca panas, tak boleh kena aircon sejuk, tak boleh terkena habuk, dan juga tak boleh stres, sebab semua tu boleh trigger eczema dengan sangat teruk. Kalau korang juga ada masalah eczema, Luqman highly recommendkan untuk jaga eczema korang start dari sekarang. Tak kisahlah baru kena ataupun dah lama kena, sebab lagi lama korang tangguh, lagi lama masa diperlukan untuk repair eczema dari dalam. Follow akaun Luqman untuk lagi banyak information berkenaan eczema healing, okay?